Sebab ubat-ubat ni kadang-kadang ada kesan sampingan dia kan. Macam setahu saya ubat macam Viagra semua tu kan. Orang yang ada penyakit kronik macam penyakit jantung semua tak boleh ambil kan. So apa beza dengan yang semula jadi dengan yang tu? So the thing about ubat-ubat begini ni, sometimes biasalah drugs kan, biasanya ada side effects. So side effects yang mild tu seperti sakit kepala, sakit belakang. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan aku, Pijo, editor maskulin dalam Gentle Cakap. Istimewanya kali ini, kami bawakan satu siri podcast Krisis Kaum Adam. Korang mesti tertanya-tanya, apa itu Krisis Kaum Adam? Krisis Kaum Adam adalah satu platform yang kita buka dan wujudkan untuk sama-sama mengajak lelaki untuk berfikir sejenak. Kita nak pecahkan kesunyian dan kesengsaraan lelaki-lelaki di luar sana yang berdepan dengan masalah yang terpendam dalam dada mereka. Kita sama-sama nak buka jalan dan sekaligus kita nak mengubah lanskap bahawa lelaki sebenarnya ada cara untuk keluar dari masalah. Kita sebagai lelaki, kita perlu pilih untuk bersuara dan take a stand for our well-being. Krisis Kaum Adam yang kami bawakan ini bukan omong kosong atau bukan borak-borak yang orang cakap tak ada faedah. Sebab kita tampilkan beberapa pakar dan orang yang berpengalaman untuk sama-sama kita merungkai setiap topik berkaitan dengan kesihatan lelaki. Sudah tiba masanya kita sama-sama sebagai orang lelaki untuk ke depan dan admit kalau kita ada masalah, jangan malu, jangan segan, terus ke hadapan. Seperti yang aku cakap tadi, kita perlu bersuara dan take a stand for our well-being. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita kembali lagi dalam Gentle Cakap Maskulin. Podcast yang special kita ada untuk pembaca dan juga penonton di platform Maskulin lah. Okay, untuk podcast Gentle Cakap kali ni kita special sikit sebab kita membawakan beberapa siri podcast. Kita bersama podcast Krisis Kaum Adam. Okay, ramai mungkin tertanya-tanya apa itu Krisis Kaum Adam. Okay, simply said, saya boleh cakap Krisis Kaum Adam adalah platform yang Gentle Cakap ingin bawa kaum-kaum lelaki untuk lebih terbuka, untuk lebih mendengar daripada pakar-pakar, terutamanya berkaitan dengan kesihatan lelaki. Untuk episod pertama, podcast siri Krisis Kaum Adam, kita membawakan Dr. Annie George daripada Biotropik Malaysia Cenderam Berhad. Kali ini kita nak bawakan lelaki-lelaki di luar sana untuk take a stand ataupun lebih terbuka dan bersuara untuk mengambil berat tentang kesihatan lelaki. Okey, pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Ini. Terima kasih. Selamat datang ke Gentle Cakap. Okey, lelaki dan masalah kesihatan lelaki. Sebenarnya ramai yang anggap perkara ini cukup tabu, especially di kalangan lelaki. Saya tak cakap orang lain, macam saya sendiri pun macam ada rasa segan, ada rasa macam takut-takut untuk bersuara kan. Tapi soalan yang sensitif yang sentiasa lelaki takut untuk suarakan ni, kita nak sama-sama kongsi bersama dengan doktor lah. Sure. Okay. Pertama sekali saya nak pesan kepada lelaki kat luar sana, perkara pertama yang kita harus akui adalah kalau ada masalah, jangan takut untuk bersuara dan juga tampil ke depan. Setiap masalah ada solusinya. Begitu juga dengan masalah, orang cakap apa? Erectile dysfunction ataupun mati pucuk. Kita sebagai lelaki, pertama sekali kita kena akui bahawa masalah tu boleh berlaku kepada kita. Bukan sahaja dari segi luaran, masalah cepat penat ataupun sex drive yang kurang, itu merupakan masalah-masalah yang terselindung, yang kurang diberi perhatian ataupun diakui oleh lelaki sendiri. Lelaki-lelaki di Malaysia terutamanya yang berusia 35 tahun ke atas sering dikaitkan dengan masalah ini. Ada yang ingin dapatkan solusi yang cepat, jadi macam-macam lah yang diorang cari kan. Okey, doktor, hari ini saya ingin mengajak doktor ataupun bertanya kepada doktor tentang apakah yang dibawakan oleh produk New Prep ERX
tentang keberkesanannya, ataupun mungkin doktor boleh cerita sedikit. Soalan pertama saya, biasa lelaki kalau dia ada masalah mati pucuk ni kan, dia akan mencari solusi sama ada klinikal ataupun semula jadi. Sebagai seorang pakar ataupun ketua bahagian kajian dekat biotropik Berhad, boleh doktor share apakah perbezaan sebenarnya antara dua ni? Okay, sure. Sebenarnya yang erectile dysfunction ni sebenarnya ada dua jenis. One is erectile dysfunction yang dah teruk, and the other one is sebenarnya erectile dysfunction yang mild, yang ringan. Dan puncanya kebiasaan ni adalah kerana kekurangan testosteron di dalam lelaki, terutama ni apabila mereka mencapai umur 40 and above. Jadi mereka mulai rasa bukan seperti yang masa mereka muda dululah. So the laluan penyelesaian yang diberi is biasanya rawatan klinikal yang segera, di mana dia akan diberi ubat seperti Viagra. The trade name is Viagra, tapi bahan aktif ni adalah sildenafil. Dan dia merupakan sejenis ubat yang boleh merawat simptom ED itu, dan dia adalah rawatan untuk sementara. Jadi dia tidak menangani isu akar problem tersebut, tetapi dia memberi satu efek yang cepat. Jadi just have to makan ubat tu 1 jam sebelum kegiatan tersebut, and then you're ready for action. Dan the next time yang ambil ubat tu ialah you can only take 24 jam selepas tu lah. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah dari segi dia punya akar umbi masalah tersebut. The other penyelesaian adalah melalui pendekatan semula jadi, iaitu dengan menggunakan natural product, suplemen. Cuma yang ni mengambil jangka panjang. Tetapi yang baik ni adalah dia menyelesaikan problem ni dari segi akar umbi punca problem tersebut, iaitu pengurangan testosteron hormon yang mengakibatkan perkara-perkara begini berlaku. Okey doktor, lelaki kat luar sana kan, mostly diorang kalau ada masalah ni kan, they always want a fast result. Yes. Macam I makan, I nak buat benda tu in 2 hours. So boleh tak doktor bagi pandangan mungkin dari segi saintifiknya, what is mungkin sebab ubat-ubat ni kadang-kadang ada kesan sampingan dia kan. Macam setahu saya ubat macam Viagra semua tu kan, orang yang ada penyakit kronik macam penyakit jantung semua tak boleh ambil kan. So apa beza dengan yang semula jadi dengan yang tu? So the thing about ubat-ubat begini ni, sometimes biasalah drugs kan, biasanya ada side effects. So side effects yang mild tu seperti sakit kepala, sakit belakang, sometimes rash, dan adverse effect yang lain yang lebih teruk adalah bagi mereka yang ada sakit jantung tu, mereka kena berbincang dengan doktor kerana ubat-ubat ni ada kontraindikasi dengan ubat yang diberi untuk sakit jantung. And also bagi mereka yang ada seperti diabetes dan juga BP, mereka juga kena berhati-hati, aware lah apabila mengambil ubat-ubat ini, kerana sometimes dia tidak kerap berlaku, jarang berlaku, tetapi boleh berlaku. Things like poor vision, poor hearing, apabila diambil bila dia ada penyakit ni, and then secara kerap, dan this thing can happen. Jadi oleh adverse effect ni, so kena aware lah yang buat ubat seperti ni boleh ada adverse effect. Okay, salah satu faktor yang penting bagi pengguna, especially lelaki lah, they always want to consume atau ambil sesuatu yang orang cakap ada credibility di sebab tu. Tapi sebagai macam doktor, sebagai head of science at Biotropics Malaysia Berhad, you have that credibility. With that credibility, maybe doktor boleh share sikit the myth about tongkat Ali. Sebab orang tahu pasal tongkat Ali. But what is about tongkat Ali? Apa yang specialnya ada yang dalam tongkat Ali? Sebenarnya tongkat Ali ni, apa yang special ni adalah dia mengandungi
peptide, iaitu the building blocks of protein, yang melalui hasil kajian di antara Massachusetts Institute of Technology US dan juga Institusi Pendidikan di Malaysia telah menunjukkan bahawa ia dapat memodulasi healthy testosterone levels, optimal testosterone levels. Dan bukan sahaja peptide, dia juga mengandungi uricamenon yang cuma terdapat dalam tongkat ali sahaja yang dapat meningkatkan testosterone levels. Jadi kajian-kajian telah jalankan ke atas tongkat ali ini telah menunjukkan bahawa ia dapat meningkatkan testosterone levels dan juga ia dapat mengurangkan cortisol levels. Dan cortisol levels ni biasanya kita sebut sebagai stress hormone. And apabila cortisol level terlalu tinggi, because terlalu stress and all that, maka dia boleh lead kepada isu-isu lain seperti type 2 diabetes and also high blood pressure, things like that. Jadi tongkat ali ini telah dikaji melalui 20 kajian klinikal menunjukkan bahawa ia dapat mengimbangkan hormon testosteron. Jadi bukan saja kesihatan seksual mereka improve, tetapi juga kesihatan mental dan kesihatan fizikal. Because testosterone sebenarnya dia dapat meningkatkan lagi kekuatan otot, kekuatan tulang, and also your mind is a bit more fresh, motivated. Tak adalah macam ada brain fog, susah nak buat decision making dan sebagainya. So that's the importance of testosterone levels tu lah. So boleh dikatakan adakah tongkat ali ni kalau kita consume dia tak menyebabkan side effect macam ada kortisol ataupun hormon stres ke macam mana? Yeah. So the thing about pengambilan bahan-bahan semula jadi, kita tidak boleh buat generalization. All natural products is safe, kan? Kerana dia bergantung kepada 3 perkara yang penting. One is the quality. Quality, keselamatan dan keberkesanan. So dari segi quality, sebenarnya bahan mentah yang kita gunakan tu, so tongkat ali tu kita gunakan sebenarnya akar. So, kalau gunakan batang ataupun gunakan daun, ia tidak akan memberi kesan yang sama. Kenapa ya, doktor? Because the bahan aktif tu terdapat pada akar sahaja. So, the thing is, pengilang barang semula jadi ni, they will actually need to check bahan mentah yang kita dapat tu adakah dia memang akar, adakah akar tongkat ali dan adakah dia tulen, bersih, free from heavy metals, free from kulat. Dan lepas tu baru dia akan melalui proses pengekstraktan. So that is also important. Cara mengekstrak dia penepati daripada akar tu. Adakah dia menggunakan ethanol, solvent ataupun adakah dia menggunakan air. So cara penyediaan ekstrak tu adalah perlulah the best is if it's sama dengan cara tradisi macam mana nenek moyang kita prepare, mereka gunakan rebusan air. Tetapi apabila kita menggunakan teknologi yang lebih mantap di tempat pengilang tu, maka menggunakan temperature yang baik, menggunakan pressure yang baik, then we can get the pati yang betul-betul berkesan. So one is quality. The other one is keselamatan. Jadi dia perlulah melalui pelbagai kajian saintifik sama ada dalam humans ataupun dalam animal juga untuk menunjukkan bahawa dia selamat. Dan number 3 is keberkesanan. So apabila kita menggunakan dos-dos yang betul, baru kita boleh dapat efek dia, the result dia. Jadi ekstrak yang kita hasilkan also mestilah ekstrak piawai. Bermaksud setiap kali ekstrak itu dikeluarkan daripada pengilang, dia perlu ada bahan aktif yang tertentu dalam bilangan yang tertentu. The thing is because natural products sebenarnya dia berbeza dari satu tempat ke tempat lain. Ya, sebab dekat market pun banyak produk tongkat ali kan. Betul. Okay. Cuma specialnya dekat New Prep ERX ni, saya ada terbaca yang you guys extract it with the special way lah. Yeah. It's called 5 star. Yeah. Can Dr. share about it? Yes, sir. So 5 star sebenarnya adalah trademark ekstrak terpiawai ni. Jadi di belakang 5 star ni adalah ekstrak yang mengandungi bahan-bahan aktif, uricamenon, protein, glycosaponin, polysaccharide, kesemua dalam kuantiti yang tepat untuk memberi kesan. And the second thing is ekstrak ini sahajalah
yang telah menjalani pelbagai kajian klinikal menunjukkan bahawa dia selamat and also berkesan. Jadi kajian klinikal yang kita jalankan sebenarnya is especially dalam lelaki yang ada ED mild, produk New Prep ERX ini, di mana kajian ini dijalankan di negara Amerika Syarikat di bawah pimpinan pegawai pakar perubatan yang menjalankan kajian klinikal. Jadi dalam kajian itu, especially this kajian is published in the internet, so you can see it. Dia publish dalam jurnal scientific. Jadi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam pun boleh baca, if you're transparent. Jadi produk ni telah menunjukkan bahawa ia dapat menangani problem ED mild ini. Okey, di kalangan lelaki ramai yang kalau ada masalah ni kan, okey, aku nak cari ubat, suplemen ataupun get some injection. Yes. Certain tu. Yeah. Cuma mungkin doktor boleh share New Prep ERX ni, where does it fall? Is it under supplement atau mungkin doktor boleh share how it works towards men untuk mendapatkan mengembalikan tenaga mereka? Okay, yeah. So New Prep ERX ni adalah suplemen. Dia adalah produk yang telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. So cara dia bertindak adalah through what we see dalam kajian klinikal ni. Dia number one, dia meningkatkan level hormon testosteron sebanyak 10% selepas Significant. Significant selepas just 12 minggu. Dan ini penting because selepas umur 40 secara purata ni lah, at least 1.6% testosterone akan turun. 1.6% per year. And selepas just 6 minggu pemakanan New Prep ERX ni, dia dapat meningkat 10%, which means you get back 6 years. Kan? Because 10 divided by 1.6, about 6 years you get back. So dia ada macam efek anti penuaan lah, healthy aging dengan dapat meningkatkan lagi hormon testosteron. And then we also ask, dalam kajian ni, we also ask mereka yang is in the clinical study, we ask them bagaimana rasa bila mengambil produk ni. We give them two soal hasil. One is actually the aging male score, and the other one is bagaimana mereka rasa puas tak menggunakan ERX ini, dia dapat menangani tak problem ni. So dari segi sexual performance ada improvement 40%. Dari segi aging male score, artinya berapa banyak mereka rasa kurang aging symptom lah, seperti anxiety, seperti penat-penat, sakit badan, also low libido. Berapa banyak dia boleh mengatasi problem ni, dia dapat mengatasi sebanyak 20%. So through the clinical studies tu, kita dapat lihat bahawa this product can actually improve how they feel and also can also improve their testosterone levels. Okay, tadi doktor cakap ada yang improve sampai 40%. Yeah. 40% is a big number. So dari segi perbandingan lah, sebab of course kalau some product keluar, especially using the same ingredient cakap Tuan Kak Ali, cuma specialnya New Prep ERX ni menggunakan teknik extract yang special, iaitu 5 star. Macam mana doktor boleh share bahawa New Prep ERX ni keberkesanan dia mungkin ada perbezaan dengan produk-produk Tuan Kak Ali yang lain? Adakah produk ini orang cakap boleh memberi sedikit jaminan kepada lelaki untuk result yang mereka mahukan? The thing is, sebenarnya ada produk Tongkat Ali yang lain di market. Cuma bila kita, what is important is we have to see if the extract tu terpiawai. So apa yang kita lihat, because kita juga ada makmal di tempat kita, and kita lihat produk-produk yang lain ada kadang-kadang mereka gunakan kisaran akar ataupun kisaran batang. So it's actually a sawdust. So cuba bayangkan, because akar Tongkat Ali sebenarnya seperti berkayu. So cuba bayangkan, our stomach is not able to digest, it's able to process. And bukan saja tu, the other thing is kandungan bahan aktif itu adalah jauh lebih kurang daripada pati extract daripada Tongkat Ali. So the what you see out there agak berbeza dengan apa yang kita ada. And not only that, New Prep ERX mengandungi 5 star
dia juga mengandungi another ingredient called biokesum. Dan biokesum sebenarnya adalah ekstrak kesum yang kita telah mengkaji di lab and mendapati bahawa ia adalah tinggi dan antioksidan. So actually antioxidant is required for healthy cell, healthy male health as well. Jadi kombinasi ini memberikan efek yang baiklah. Okay, dari segi pengamalan, setahu saya Nuprep ERX have to be consumed satu hari satu biji. Is there any, orang cakap, okay, makan ubat ni you cannot take coffee ke, ataupun you cannot consume this, that. Adakah ada pantang larang kalau nak consume ni? Sebenarnya dia tak ada pantang larang bila consume ni. The best thing is makan selepas your meal, and then sekiranya you have macam-macam ubat yang you makan tu, jarakkanlah pengambilan pemakanan. So that you want to have the full effect. So sekiranya you makan dengan semua benda-benda lain, you may not have the full effect. So jarakkanlah 1 atau 2 jam to get the full benefit. Okay, tadi kita cakap pasal pantang larang dari segi lifestyle lah. Biasalah lelaki yang ada problem ED ni mostly 35 ke atas ataupun 40, di mana lifestyle diorang mungkin kurang bersenam, kurang bersukan, cepat penat. Is there any risk for them kalau makan Nuprep ERX? Adakah diorang akan ada effect on physical? The good effect that we have seen, because dalam study yang kita jalankan atas Nuprep ERX ni, kebanyakan mereka yang join study tu adalah mereka yang purata waist circumference is 41 inci. Wow. 41 inci. So it's quite a lot. And lepas 12 minggu kita dapatkan purata daripada waist circumference turun 38 inci. Yeah, so for one, those yang heavy boleh makan. Number 2, there's just a chance you can lose some weight. But of course, the effect tu lebih baik kalau you jenis seorang yang aktif lah. If you're active, of course the effect dia lebih baik, because kalau aktif, your peredaran darah lebih baik, and in terms of kesihatan memang lebih baik lah. But then in terms of kalau orang tu is not very fit, so through the study we have seen walaupun purata circumference waist to 41 inci pun okay. Okay. So that in that sense it's okay to take lah. Biasa kalau orang ambil medication lah, for ED, they always talk about blood circulation. So how about Nuprep ERX? Is it increased ataupun buat lagi peredaran darah tu lagi baik, ataupun mungkin doktor boleh explain sikit? So tongkat Ali ni sebenarnya dia ada mild effect on increasing blood circulation. So it's like a 2-in-1 factor lah. One is you boleh improve the testosterone levels, and the other one you boleh melancarkan lagi peredaran darah. Okay. Dalam masyarakat kita mungkin ada yang skeptikal sedikit. Itu saya tak dapat nafikan lah. Bila sebut tongkat Ali tu, people always imagine, oh ini ubat tradisional. Tongkat Ali je, oh ini benda lapuk kan. Tongkat Ali je, ini benda yang ketinggalan zaman. Padahal just like Dr. share tadi, tongkat Ali tu dia ada komponen-komponen yang mampu membantu. So boleh Dr. share sikit through your opinion how we can debunk this kind of mentality yang bahawa tongkat Ali ni ketinggalan zaman ke macam mana? So sebenarnya sejak 80-an actually there's a lot of research done on tongkat Ali, especially in our local university. Lepas tu kita telah mendapati Massachusetts Institute of Technology bersama Institut Pendidikan kat sini did also further research on tongkat Ali. Dan sebelum ni memanglah mitos, tongkat Ali everybody start to gelak-gelak, it's just an aphrodisiac, ubat dia just ubat tradisi lah. Tetapi baru-baru ni, especially in the last 20 years, kita telah mendapati bahawa tongkat Ali dapat through the kajian klinikal mendapat meningkatkan lagi kekuatan otot.
Okay, physical strength, and dia is also important for those yang sporting individuals. Jadi mereka yang berbasikal, long distance, mereka yang running long distance, mereka mendapati bahawa dia dapat improve endurance. Okay, endurance. So this is all through kajian yang kita jalankan. So it's no longer like something yang buat tradisi. We have No seen longer about hearsay kan. no longer about hearsay. So dapat improve endurance. Dia dapat improve bone health. Dia dapat mengurangkan stress. The thing is because stress tu adalah hasil daripada too much of cortisol in your body, right? So dapat mengurangkan cortisol and then it can improve your stress levels. Dan lepas tu kita juga dapati bahawa ia can improve your immunity. All this through kajian yang kita telah jalankan, and then kita telah mengkaji ekstrak tu juga, dan ekstrak tu juga kita dapati bahawa the peptide, which is actually the building blocks of protein tu, dia dapat meningkatkan testosteron. Kita dapati bahawa uricamenone, iaitu bahan aktif dalam tu, dapat meningkatkan testosteron. So kita tahu sekarang macam mana dia bertindak. Kalau last time, just drink the rebusan kali, got effect. Tapi sekarang we know how it affects. And scientifically we know how it affects. So itu adalah hasil daripada kajian the last 20 years lah. So sebenarnya kita boleh anggap tongkat Ali ni sebagai satu khazanah negara juga sebenarnya. Ya, betul. Sebab macam doktor dah cakap tadi, dia bukan saja dapat beri tenaga tambahan kepada lelaki, dapat membantu mengurangkan stres, sekaligus dapat tidur yang baik. Yes, exactly. Tidur yang baik is equal good energy. Exactly. Good energy is equal happy wife. Yes. Exactly. Okay, doktor, cakap pasal salah satu perkara yang penting bagi pengguna jugalah adalah diorang selalu fikir, kalau saya makan ni adakah selamat atau tak? Sebagai the head of researcher dekat your company, do you think where does NeoPrep ERX stand dalam segi faktor, is it safe to be consumed? Yeah. So sebenarnya kan selain daripada kajian untuk lihat kepada kesan, in all our clinical studies, kita akan look at the blood profile. Kita akan look at blood profile for kidney, for renal function, and also for full metabolic panel tu. Tengok kalau any changes in the blood or not. So far all the levels are normal apabila mereka consume NeoPrep ERX ni. And bukan saja dari safety dari segi ni, we also do toxicology study. So toxicology study sebenarnya dia adalah kajian-kajian yang spesifik yang diterima antarabangsa. It's called the toxicology studies according to OECD guidelines. Bermaksud every country will accept these safety studies, and kita telah buat kajian ni ke atas haiwan untuk memastikan bahawa up to a dose of lebih kurang 1,000 mg per day of tongkat ali extract ni adalah selamat untuk pemakanan. But through the clinical studies we've done, tak perlulah sampai makan 1,000 miligram. We makan 200 mg tongkat ali pun dah cukup untuk to give the effect that is beneficial. So kalau ikut recommendation, satu hari satu biji. Is it the same for lelaki yang umur contohnya 35 ataupun 50? Are the dose the same ataupun macam mana? So the dose is, because the thing is, the study we did, because everything that we do is based on studies. Yeah. So memang study yang kita jalankan tu, the men were between 40 to 65 years of age. Jadi mereka semua mengambil satu tablet ni dan dapat melihat kesan yang bagus. Yeah. What if kalau seseorang tu macam dia makan satu, dia macam aku rasa tak cukup, dia makan lagi 2. There's no issue because the thing is tongkat ali because ni, the other ED medication macam Viagra is very bad for you, especially for your heart. So for this, doktor rasa the thing is no, because the thing is tongkat ali ni sebenarnya is actually an adaptogen. Adaptogen tu bermaksud ia bertindak balas dengan badan kita supaya the levels of hormone testosterone and cortisol tu seimbang. It's not like a synthetic steroid ataupun ubat yang kita makan, it doesn't have that effect. So dia bertindak balas dengan badan kita, it also has this effect, you go to your hypothalamus, pituitary, gonad axis, where there is a kawalan hormone ini supaya dia terlalu
tak terlalu tinggi and also tak terlalu rendah. So it keeps it at the optimum level because of the adaptogenic habit of tongkat ali tu. Okay, certain people juga yang ini basically yang saya dengar lah bila borak dengan kawan-kawan kan. Yeah. Cakap, oh tongkat ali baik aku minum air tongkat ali biasa je. Macam I10 ke. Mungkin diorang, I don't think they know yang kandungan tongkat ali dalam air tu sebenarnya very small. Very small. So maybe doktor can advise them how to proper to take tongkat ali punya benefit. Okay. So sebenarnya biasa like tongkat ali coffee, tongkat ali drink yang kita ada tu because kita telah kaji di makmal kita. So memang yang we look for the uric kemenon content. So memang uric kemenon content tu adalah dalam 0.0000 very small. Very small. So kalau nak dapatkan efek daripada this kind of drink, agak payah lah. You have to drink many cans, and if you drink many cans, you're going to end up with a lot of sugar in your body. Yeah. So yang penting kita kena ambil ekstrak tongkat ali yang terpiawai, yang kita telah pasti kandungan bahan aktif tu ada, and then dalam dos yang berpatutan. Because if you take a dose that is too low, you're not going to see the effect. Okay, macam saya perasan New Prep ni dia ada dua. Satu New Prep lelaki dan satu yang inilah New Prep ERX. Maybe doktor boleh explain sikit what's the difference between both? So sebenarnya New Prep lelaki ni mengandungi juga 5 star di dalamnya, tapi cuma dosnya 100 mg sahaja. And dia digunakan untuk tenaga dan juga vitality secara keseluruhan. But New Prep ERX ni adalah more tersasar untuk lelaki yang ada simptom testosteron rendah dan dia ingin mengatasi problem ini, then they can take this. So the dose is higher, 200 mg of 5 star campur 100 mg of biokesum. So this kombinasi ni akan memberi benefit yang lebih tersasar for this kind of issue. Basically for men yang ada mild ED, yes, you guys boleh ambil New Prep ERX lah. Yes. Okay, dari segi biasalah orang kalau macam suplemen, tapi suplemen ni ada approval KKM ke? Ada halal ke? How about New Prep ERX? So New Prep ERX ni is a produk berdaftar dengan KKM, Kementerian Kesihatan, and it also diproduce in a kilang yang ada halal. So it's halal and also it is registered product lah. So dari segi keselamatan tu we can trust the trustworthiness boleh of the product. digunakan tanpa was-was orang cakap. Korang tak perlu takut sama ada benda ni tak halal ke apa ataupun tak ada KKM. New Prep ERX memang super, ada semua. Okay, doktor, cakap pasal tongkat ali kan, ini soalan peribadi saya lah. Saya dulu orang cakap pernah lah orang cakap try minum ataupun try ubat yang bukan ubat lah, suplemen kan, tapi I don't think perasan yang macam ada perubahan. That's why I think I have high hope for New Prep ERX. But based on the discussion yang kita buat tadi, I think New Prep ERX might work differently. Exactly. Yes. And very well lah. Product ni is listed in MIMS. MIMS tu is actually the medical monthly index of medical specialities. Ia merupakan satu buku rujukan yang ada sumber maklumat bagi doktor-doktor perubatan, di mana dia akan list down all the ubat-ubat yang boleh digunakan, dose dan juga bagaimana digunakan. So dia memang satu sumber maklumat untuk doktor lah. So this product is listed there. So kalau ada masalah, just sampai ke depan. Kita lelaki kena take a stand. Kalau ada masalah, don't be afraid. Cari solusi. Jangan pergi cari solusi ataupun ubat yang bukan-bukan. Macam New Prep ERX ni dah disahkan oleh KKM sendiri, ada halal. Dan dengan sure daripada pakar seperti Dr. N, semuanya saya rasa boleh membantu anda menyelesaikan masalah tersebut. Okay, doktor. Dulu tongkat ali
Sebab tongkat ali ni bukan benda baru kan. Dalam rakyat Malaysia ni, especially orang Melayu tu sendiri, dah consume tongkat ali ni dah berzama-zaman kan. Even saya kecil-kecil dulu pun pernah dengar orang-orang tua minum rebusan Yeah. tongkat ali. Dulu orang minum tongkat ali ni bukan semata untuk kekuatan tenaga batin sahaja. Dia orang minum untuk tenaga tambahan. Sebab orang zaman dulu kan Yeah. kerja kebun, kerja Yeah. sawah kan. Tapi adakah perubahan orang cakap apa, penerimaan masyarakat dulu untuk tenaga semata, tapi sekarang untuk tenaga yang spesifik for tenaga batin lelaki. Boleh Dr. explain sikit adakah perkara ini macam mana? Okay, sebenarnya tongkat ali secara tradisi dia digunakan sebagai energy tonic. Yeah. Right? So that's why you're saying like pekerja sawah dulu used to take tongkat ali for energy. Tapi selepas kita telah menguji tongkat ali ni, the benefit dia, mekanisme bagaimana dia bertindak and all that, kita telah formulate new formulation. Okay, formulation baru ni adalah mengandungi 5-star tongkat ali dan juga mengandungi kesum. So because we know that untuk menangani tenaga batin, you actually need to have a combination of something yang memberi efek antioksidan tu. So satu is actually pengembalian hormon testosteron dan lagi satu adalah perlindungan sel-sel, terutamanya sel-sel Leydig cells. So Leydig cells sebenarnya adalah sel-sel yang terdapat dalam testis yang menghasilkan testosteron. So apabila badan kita, we have too much of free radicals, ion radikal bebas yang boleh merosakkan sel-sel. And ion radikal bebas ni sometimes comes from pencemaran, sometimes from aging, sometimes from stress. So jadi kalau kita boleh kawal, ion free radical bebas ni through the antioxidant effect, lindungi sel-sel Leydig kita and the same time have the benefit daripada testosteron tu, daripada tongkat ali tu, maka kita boleh melindungi sel-sel Leydig cells tu and at the same time increase the testosterone levels. So formulasi yang tongkat ali campur kesum ini adalah satu formulasi yang baru yang dicipta oleh Biotropics. And then bukan sahaja itu, dia telah dikaji secara klinikal menunjukkan bahawa ia dapat menangani this problem tenaga batin ni. Okay, satu lagi yang kita tahu yang tongkat ali ni daripada bahan semula jadi. Some people dia orang kadang compare tongkat ali versus ginseng. So maybe doktor boleh share sikit what's the different ataupun apakah elemen yang membuatkan dua perkara ni mungkin ada bezanya ataupun bagaimana? Yeah. So actually the ginseng actually became very popular because dia dapat meningkatkan lagi blood circulation. And because dia boleh meningkatkan lagi blood circulation, kebanyakan daripada research on ginseng tu adalah for brain. Because dia dapat improve memory. And then of course there are other kajian-kajian sampingan menunjukkan bahawa because it can improve blood circulation, it can improve other areas in the health as well. Tetapi kajian on ginseng yang dapat mengembalikan hormon testosteron tu adalah sangat kurang. So that is something that is very unique kepada tongkat ali lah. Yeah. So dengar ya, tongkat ali ni special. Okay, doktor, dari segi klinikal, ini saya nak tanya honest opinion doktor lah. Sekarang ada macam-macam treatment, especially yang nak result cepat kan. Ada yang ambil injection, ada yang ambil electrowave magnet punya terapi. Saya bukan nak doktor buat direct comparison. Yeah. Cuma saya nak dari segi risknya ataupun dari segi jangka panjangnya, do you think tongkat ali dia punya kebaikan tu lagi banyak dengan risiko yang rendah atau macam mana? So the thing is, one is if you want to have a fast effect but temporary effect. Yeah. Ataupun you're willing to wait for a long-term effect, tapi mengambil masa. Tapi problem tu selesai. So what is the approach yang you nak ambil tu? So the thing is sometimes
good things come to those who wait. Yeah. To those Dan who itu sabar. yang bersabar. And the thing is, sometimes yang melalui injection, sometimes testosterone replacement therapy is one of the things that medically people are given. Tapi bagi mereka yang mengambil TRT tu kena sangat-sangat work very closely with the doctors because we don't want too much of that in the body because ia adalah synthetic testosterone. So kalau tidak dijaga, tidak diberi dengan very close supervision, it can cause some side effects lah. So kita kena aware benda tu. What the risk of synthetic testosterone? So the thing is kalau too much, there are cases where it is associated with macam benign prostate hyperplasia, artinya prostate berkembang, and then if that prolongs, it could cause to it can develop to something else worse lah. So these are certain things yang through the scientific literature we have seen that ada case yang ini berlaku. So the thing is whether you want it fast but risky, or you're willing to wait and less risky. So itu adalah something that that you have to decide lah. Okay, as someone yang dah ada you have a very rich punya experience, in your opinion, adakah doktor lihat lelaki di Malaysia ni lebih terbuka ataupun lebih berusaha untuk mencari jalan untuk orang cakap membantu mereka mengatasi masalah ni? Macam mana? So I think I have the hope for younger generation lah. The older generation, I think mereka agak segan untuk berbincang perkara-perkara ni, and mungkin mereka rasa that this is something that maybe the information is not because the younger generation sekarang kan, they have the awareness maybe because the information is easily available for them. Yes. Yeah, jadi so maybe yang the older generation mungkin sometimes mereka malu berbincang perkara ni, but I think the younger generation, they are aware that there's a lot of information out there in the internet yang mereka boleh cuba alternative treatment, alternative and complementary treatment to the problem. And the thing is sekarang I think I notice more younger people yang ada isu ni. Oh yeah. Kalau dulu is usually those are much older yang ada problem, tapi sekarang semakin lama semakin younger people yang ada isu-isu ni, bukan saja isu ni tetapi juga isu yang infertility. Is Infertility it because of lifestyle ataupun I don't know whether it's a diet? lifestyle or too much electromagnetic waves. So kita dapati bahawa too much fast food. So kita dapati bahawa there's cases of infertility also is increasing. Dan just want to add on apa baiknya buat Tungkat Ali is we have seen bahawa ia sebenarnya dapat improve sebenarnya kesihatan sperma di mana kita telah lihat melalui 3 kajian, 2 kajian klinikal on humans and 1 on animal, bahawa ia dapat meningkatkan lagi bilangan kepekatan sperma tu, so that you can have more the possibility of having children tu lebih tinggi. And then the thing is ia juga dapat meningkatkan lagi motility sperma. So sebab setengah orang mungkin ada power tapi the quality of the sperm is not good kan. Not so good. So we've seen melalui 3 kajian bahawa ia dapat improve quality of sperm tu. So and this study was done by salah seorang daripada mereka ada Dr. Ismail Tambi. Dia seorang andrologist and dulu pernah bekerja di LPPKN. So the couples yang tak ada anak tu mereka datang jumpa doktor. And then they are given Tongkat Ali supplement Nuprep, and then dapati bahawa quality sperma tu improve and mereka boleh dapat spontaneous pregnancy. So that is additional benefit lah bagi mereka yang inginkan zuriat tapi ada masalah. Okay, that's all for today untuk episod pertama podcast Krisis Kaum Adam. Untuk episod-episod akan datang, kita akan tampilkan dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih sama-sama menarik seperti sekarang, dengan pakar-pakar yang tertentu daripada bidang-bidang mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Annie George kerana sanggup dari jauh datang bersama-sama dengan Maskulin Jata Cakap. Semoga perkongsian doktor hari ini banyak memberikan manfaat. Lastly, saya nak add on sikit,
Kalau anda ada masalah untuk orang cakap kesihatan lelaki, jangan segan ataupun terus sampai ke depan. Dapatkan bantuan dengan sebaiknya. Pertama sekali, you have to admit. Kalau you tak admit, you tak akan dapat selesaikan masalah. Kedua, you have to discuss with your partners. Mungkin you tak perasan ataupun mungkin you perasan tapi you tak nak akuinya. Discuss with your partners, apa solusi yang korang boleh ambil. And based on daripada Dr. Annie share tadi, NewPrep ERX boleh memberikan solusi itu untuk anda kembali orang cakap bertenaga dan memberikan performance yang lagi baik lah. Tapi jangan lupa bahawa selain daripada mengambil suplemen ni untuk kembalikan tenaga tu, of course you have to ada gaya hidup yang sihat, selalu bersenam, jaga makan, tidur yang cukup, kawal stres dengan baik. Dan kalau dengan semua itu yang ada dan suplemen ni, insya-Allah segala masalah itu boleh kita atasi. Sekian dulu daripada saya, Pijo, editor Maskulin. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih.